Mari lihat dan dengar. Sulalatus Salatin akibat ianat Singapura dikalahkan Majapahit. Pernah tak terfikir macam mana sebuah kerajaan yang gah dan hebat tiba-tiba boleh jatuh? Adakah sebab serangan musuh yang kuat atau mungkin sebab pemimpin yang lemah? Jawapannya mungkin lebih peribadi daripada yang kita sangka. Kisah kita kali ni tak bermula dengan dentuman meriam di medan perang, tapi ia bermula di dalam hati seorang ayah yang dimalukan. Ini kisah tentang maruah, dendam dan akhirnya sebuah pengkhianatan yang meruntuhkan segalanya. Okey, jom kita mulakan perjalanan kita. Kita kembali ke zaman dulu, ke Istana Singapura Purba. Untuk faham drama yang bakal berlaku ni, kita kena kenal dulu player utamanya. Pertama sekali, mestilah Raja Iskandar Shah, pemerintah Singapura. Lepas tu, kita ada orang kanan dia, Sang Rajuna Tapa, bendahari istana yang paling dipercayai. Dan siapa di tengah-tengah konflik ni? Anak perempuan Sang Rajuna Tapa sendiri, yang juga gundik kesayangan raja. Oh, dan jangan lupa pula, ada watak penting dari jauh, Betara Majapahit, pemerintah empire jiran yang sentiasa tunggu masa yang sesuai. Pada mulanya, keadaan nampak tenang je. Semuanya macam sempurna. Anak bendahari ni bukan calang-calang orang. Dia sangat cantik dan yang paling penting, dia ni kesayangan Raja Iskandar Shah. Ini sudah tentu meletakkan keluarga dia dalam kedudukan yang sangat istimewa dan dihormati. Nampak macam perfect kan? Tapi, kita semua tahu kan, dalam mana-mana istana pun, bila ada kuasa dan kasih sayang, cemburu tak akan jauh. Dan keharmonian ni memang tak bertahan lama pun. Puncanya, dengki. Gundik-gundik yang lain mula main game kotor. Diorang sebarkan fitnah, menuduh anak bendahari ni buat perkara yang tak elok. Tuduhan sumbang ni bukan benda main-main tau pada zaman tu. Ia tuduhan yang sangat berat. Dan Raja Iskandar Shah? Dengar je cerita tu, terus dia naik angin. Tak ada siasat-siasat dah. Kemarahan dah butakan pertimbangan dia. Apa hukuman dia? Bukan bunuh tau. Tapi, bagi sesetengah orang, hukuman ni lebih teruk dari mati. Hukuman aib. Raja arahkan anak bendahari tu dimalukan depan semua orang. Di hujung pasar. Cuba bayangkan perasaan si ayah, Sang Rajuna Tapa. Hati dia hancur luluh. Bagi dia, maruah keluarga dah dipijak-pijak. Dia merayu pada raja. Kalau betul pun anak saya salah, bunuh je lah dia. Kenapa perlu dimalukan sampai macam ni sekali? Rasa malu yang tak tertanggung tu akhirnya bertukar jadi bara. Bara dendam yang membakar. Dan dari sini, Sang Rajuna Tapa, orang yang paling setia pada raja, buat satu keputusan drastik. Satu keputusan yang akan mengubah nasib Singapura selama-lamanya. Dia, secara senyap-senyap, tulis sepucuk surat. Tapi bukan untuk kawan. Dia hantar surat tu kepada musuh ketat Singapura, Empayar Majapahit. Apa isi surat tu? Ringkas je, tapi cukup untuk buat bulu roma berdiri. Dia cakap lebih kurang macam ni. Kalau kamu nak tawan Singapura, datanglah cepat. Aku akan jadi pembelot dari dalam. Dia tawarkan diri jadi tali barut. Semata-mata sebab dendam pribadi yang mendalam. Peluang keemasan macam ni mestilah Betara Majapahit takkan lepaskan. Dapat je surat tu, terus dikerahkan satu armada perang yang bukan biasa-biasa untuk serang Singapura. Dan cuba kita bayangkan betapa besarnya serangan ni. 300 kapal perang besar. Perahu kecil yang tak terkira banyaknya membawa 200,000 askar. Ini bukan setakat nak gertak je tau. Ini memang angkatan tentera untuk menakluk terus. Maka, perang pun bermula. Tentera Majapahit mendarat dan terus mengepung kota Singapura. Pertempuran awal memang sengit. Askar Singapura berjuang habis-habisan sampai terpaksa berundur masuk ke dalam kubu kota. Tapi mereka tak putus asa. Selama sebulan penuh mereka bertahan. Di dalam kubu, pertahanan. Di luar, musuh menunggu dengan sabar. Dari luar, nampak macam kota tu kebal. Tapi di sebalik tembok tu, pengkhianatan terakhir sedang berjalan. Selepas sebulan terkepung, keadaan dalam kota dah makin parah. Cerita mula tersebar. Bekalan makanan dah nak habis. Rakyat dah mula kelaparan. Semangat juang pun makin hari makin hilang. Atau sebenarnya itulah cerita yang sengaja disebarkan kepada mereka. Satu penipuan besar. Dan inilah kemuncak rancangan dendam Sang Rajuna Tapa.
hanya ada 2 langkah terakhir. Langkah pertama, dia pergi jumpa raja, dia tipu raja. Dia cakap, "Tuanku, beras kita dah habis licin." Terus patah semangat semua orang. Langkah kedua, bila malam tiba, dalam gelap, dia sendiri yang pergi buka pintu gerbang kota. Apa jadi lepas tu? Kesannya sepantas kilat dan sangat dahsyat. Tentera Majapahit yang dah lama tunggu kat luar terus meluru masuk macam aibah. Pertahanan Singapura yang dah down sebab kena tipu pasal beras tu memang tak mampu nak melawan. Dan macam tu je, kerajaan Singapura tumpas. Jadi kita kembali kepada soalan asal. Tindakan Sang Rajuna Tapa ni, adakah ia satu tindakan balas dendam yang wajar? Keadilan untuk seorang ayah yang maruah anaknya diinjak-injak? Ataupun ia satu pengkhianatan yang tak boleh dimaafkan terhadap raja dan tanah airnya? Mana garisan antara dendam peribadi dengan khianat pada negara? Nah, soalan ni sejarah tinggalkan untuk kita renungkan bersama.